Hello dan hai, saya Murul Mohon daripada Amerika dan inilah review saya untuk produk daripada Armageddon, iaitu tertikus ataupun mouse komputer daripada Armageddon, iaitu Armageddon Falcon 5 ataupun Falcon V. Tak tahu lah, Falcon V, Falcon 5, Stealth. Kenapa Stealth? Saya pun tak tahu. Sebab ini adalah mouse yang berwayar ataupun wired mouse. Kenapa stealth? Patutnya stealth ni boleh tak nampak kan? Tak nampak maksudnya kena wireless lah. Wireless kan tak nampak. Tapi ni berwayar. Tapi kenapa stealth? Saya pun tak tahu. Saya, kenapa? Armageddon, okay, hello. Armageddon, naming department, tolong. Tolong bagi nama yang agak munasabah sikit. Jadi saya rasa untuk mouse kali ni, Falcon V Stealth ni saya tak banyak sangat sedang nak review lah, sebab bagi saya mouse ni nampak macam best, pegang best, berat dia pun best, ngam-ngam saja bagi saya. Ada RGB kan, nampak ada RGB, nampak tak? Sorry lah, saya pakai kamera yang buruk kan. Kan, saya pakai Redmi GT Neo 3 ni. Kamera daripada 6 tahun lepas kan. Sebab tak ada duit lagi nak beli kamera yang baru ataupun Insta360. Tapi tak apalah, itu ranting saja. Fokus kita hari ini adalah untuk Armageddon Falcon 5 Stealth Wired Mouse with RGB. Jadi, apa yang specialnya mouse kali ni, Falcon 5 Stealth, adalah dia menggunakan Huano switches. Jadi, apa ni Huano switches? Kau tahu tak apa tu Huano switches? Huano switches ni adalah mechanical switches yang daripada China, yang mana adalah alternatif kepada high-end switches. Contohnya macam Omron switches ataupun apa dah, saya dah lupa lah, sebab saya dah lama tak beli mouse. Sebab saya pakai mouse daripada Armageddon daripada sebelum COVID lagi, iaitu Armageddon Mirage 5. Ini wireless, nama dia Mirage. Kan, sesuai dengan nama dia, ada logo jet lagi. Dan bagi saya, dalam banyak-banyak mouse daripada Armageddon, mouse inilah yang terbaik dan saya pakai sepanjang masa. Saya bawa pergi office pun saya bawa yang ini. Saya dekat rumah, saya cabut dongle je, saya pasang PC dekat rumah. Saya pergi office, saya cabut dongle daripada PC, saya bawa pergi office. Sebab bagi saya, mouse ini adalah yang terbaik, ringan, bentuk sesuai, ambidextrous, tangan kiri boleh pakai, tangan kanan pun boleh pakai. Dan dia ada butang kiri kanan. Kan, forward back untuk pakai office pun senang, untuk main game pun bagus sebab dia sensitif. Letak dekat mana-mana permukaan pun dia boleh detect. Ini Mirage 5. Ini memang terbaik. Saya memang suggest korang beli. Dia sama sensitif dengan saya punya Logitech yang kelas biasa. Dan selepas saya pakai Mirage 5 ni, saya memang dah tak pakai saya punya mouse daripada Logitech, iaitu Logitech G502. Tahu tak? Saya dah lama tak pakai sampai berkulat. Ni yang versi pertama, tak ada RGB. Sampai berkulat. Sebab saya memang dah lama tak pakai. Jadi kulat ni mungkin kulat COVID kot. Sebab saya tak pakai daripada zaman COVID lagi. Sebelum COVID saya dah buang. Sebab saya dah beralih kepada Mirage 5. Okey. Berhenti cerita Mirage 5. Sekarang ni kita nak cerita pasal Falcon 5. Falcon V. Kat sini dia kata keistimewaan dia adalah dia ada sampai 12,000 CPI. Laju adil lah. Dia ada macroable program. Ni kita boleh program. Butang-butang dia kita boleh program makro dia menggunakan software. Dan juga RGB dia pun kita boleh kawal guna software. Kat sini dia kata kan, programmable. Dan dia ada gaming chipset. Saya tak tahu kenapa kena ada gaming chipset dalam mouse. Mungkin untuk auto aim, saya tak tahu. Sebab kenapa saya kata tak tahu semua ni, sebab saya dah try selama beberapa hari untuk install software untuk Falcon 5 ni. Tapi saya rasa bukan masalah software dia, saya rasa masalah Windows saja. Sebab saya pakai Windows 11, lepas saya upgrade Windows 11 saya daripada versi 20H2, saya upgrade sampai 21H2, dan saya upgrade pergi 22H2, saya upgrade lagi pergi 24H2. Setiap kali saya update, saya mengalami banyak masalah Bluetooth, masalah connection, masalah Wi-Fi, masalah dengan saya punya ADB driver, masalah saya punya fastboot. Banyak masalah dengan Windows update saya, Windows 11. Dan saya rasa bukan masalah Armageddon sangatlah. Tapi saya rasa kalau saya boleh install software untuk Falcon 5 ni, dia akan berfungsi secara flawless lah. Sebab sebelum ni dengan Mirage 5, dia punya software pun memang flawless, ringan dan tak payah kena install lah. Tapi dia ringan je, dia tak menggunakan resource yang banyak.
Installer dia pun 4MB. Sama juga dengan yang ni, Falcon 5, software dia pun ringan je, 4MB saja software dia. Tapi saya boleh install, saya tak boleh nak launch. Jadi mungkin lepas saya release video ni, mungkin Almega nak akan contact saya balik lah untuk bagi software version yang mana yang dia boleh tolong saya. Tapi itulah, bila saya tak boleh install aplikasi atau software dia, saya punya pengalaman untuk mouse ni agak terbatas. Jadi saya akan review berdasarkan apa yang saya dah guna sahaja. Okey, menengok kepada bentuk dia, selesa, ambidextrous juga, dan dia ada 4 butang tambahan, butang depan belakang. Ni mungkin kita boleh tukar menggunakan makro kalau kita boleh install 10% dia. Dan dekat atas bawah ni pun kita boleh tukar juga. Secara defaultnya butang ni adalah untuk forward, backward, dan ni untuk tukar dia punya DPI lah, kelajuan dia. Dia ada 7 kelajuan. Jadi dekat atas ni butang dekat atas ni untuk tukar. Dapat setiap kali bertukar DPI dia akan tukar warna. Ya, pink ni yang paling laju lah. Laju. Laju. Sampai tak nampak mouse dia tu. Saya tak suka guna yang paling laju sebab biasalah orang dah berumur ni, dia punya mata slow sikit lah. Okey, dan ni kelajuan 7, 6, 5 kuning, 4 biru, 3 hijau, 2 merah. Merah. 6 speed je. Ni merah ni paling slow lah. Tak boleh lagi. Ni memang slow betul. Slow je. Merangkak-rangkak kan. Nak sampai hujung skrin pun sampai banyak kali lah. Ni mungkin sesuai untuk beginner lah. Biasa saya guna speed yang pertengahan saja. Ni yang warna biru ni. Speed nombor 5 lah. Speed nombor 5. Saya pakai speed nombor 5. Boleh lah. Ni dalam 6400 DPI kot saya rasa. Maksimum dia 12,000. 12,000 ni terlalu laju lah bagi saya. Mungkin kalau korang player e-sport profesional, gunalah sampai 12,000 ni. Tapi saya pakai biasa dalam 6,000 gitu lah. Berat dia pun taklah berat sangat. Saya tengok berat dia berapa gram lah. Saya rasa ada maklumat dekat sini. Berat dalam tak cakap lah berat dia berapa. Tapi saya ingat dia medium. Saya akan timbang kot lepas ni. Cable length 1.8 meter, panjang dan braided. Saya memang tak suka mouse yang wired sebab bila braided ni dia keras. Dan bila kita nak gerakkan ada rasa macam ada resistance. Itu satu yang saya tak suka. Kalau dia boleh buat double mode kan, dia cabut. Memang tak boleh cabut. Memang mouse wired. Dekat kotak pun dia kata memang mouse wired. Sayanglah, part pegang dah selesa kan. Ibu jari pun memang ngam-ngam kat situ. Dia agak gemuk sikit berbanding dengan Mirage 5. Tengok sisi profile dia. Ni dia gemuk sikit. Bila gemuk sikit tu lebih selesa lah. Macam saya jadi pendek. Sesuai untuk orang jadi tangan kecil. Dia size medium. Jadi kecil. Tengok jari saya kecil kan. Sama panjang dengan tapak tangan. Sesuai. Ngam-ngam. Kalau perempuan pun mungkin sesuai lah. Cuma yang tak bestnya dia berwayar. Dan yang satu berwayar tak best. Dan yang kedua dia punya sensor. Dia kata kat sini sensor dah dipertingkatkan dan ada chip gaming. Tapi saya tak tahu kenapa saya punya Falcon 5 ni dia kurang sensitif berbanding dengan saya punya Mirage 5. Kalau tengok dekat sini, saya close up sikit. Sorry dah, tak boleh nak zoom. Sampai situ je. Nampak macam sensor sini lebih besar. Sensor Falcon 5 lebih besar berbanding dengan sensor Mirage 5. Tapi dia punya segi sensitivity dia tu, contoh saya pakai dekat matte. Ni art matte kan. Kalau dekat Mirage 5 dia smooth je, dia tak ada halangan kan. Macam kita pakai mousepad, dia memang okey je. Dekat meja hitam pun dia okey je, dia boleh detect. Rasa macam memang betul-betul macam Logitech. Sensor dia memang best. Sebab 8 pun memang dia bergerak. Dia boleh detect dekat semua permukaan. Tapi dengan Falcon 5 dia rasa stuck. Kadang-kadang dia akan termiss, ada lag. Kan? Bukan masalah kelajuan. Masalah saya rasa sensor dia tu agak tersikit. Dia tak boleh dengan semua permukaan. Dia tak sensitif. Kalau saya pakai dekat meja hitam kan. Dekat meja okey. Dekat meja best. Dekat meja hitam. Tapi bila dekat atas mousepad, mungkin sebab dia ada pattern-pattern ni. Dan dia terlalu bijak sebab dia ada chip gaming. Mungkin dia akan jadi confused.
Susah juga ni kalau mouse terlalu bijak. Ada chip gaming ni. Dia suka dia nak predict movement tu. Dan saya tak pasti kalau kita berada dekat mousepad yang ada pattern, dia akan sama juga confuse. Kita try atas box ni. Kita ada box ni. Box ni ada pattern. Ni. Okey pula. Tak ada masalah. Tapi bila dekat atas mat yang ada grid ni, dia macam confuse lah, nampak tak? Dia terskip je. Korang tak nampak lah sebenarnya, tapi bila saya test ni memang dia ada terskip. Jadi kat situ ada dua kelemahan pada mouse ni yang saya tengok. Satu, dia berwayar, tak boleh tukar. Dan yang kedua, dia punya sensor tu mungkin kena tune sikit sebab mungkin dia terlalu bijak. Jadi itu sajalah review untuk saya daripada Murmu Oso untuk Armageddon Falcon 5 Stealth. Kalau korang ada bajet, saya rasa korang kena go for Mirage 5. Cuba Mirage 5 kita ada DB lah, kita ada lampu. Lampu dekat indikator tu je. Ni 3 mode, Bluetooth dengan 2.4 GHz dan juga kita boleh pakai wired SBC. Ini kalau korang bajet dalam RM80 ke saya rasa. Tanpa offer. Kalau offer mungkin korang boleh dapat dalam 50, 60. Tapi kalau saya, personally saya rasa saya akan go for Mirage 5 sebab dia senang. Dia lebih ringan daripada yang ni dan dia boleh 3 mode. Wayar boleh, tak wayar boleh, Bluetooth ataupun pakai dongle. Jadi itu sajalah review daripada saya untuk Armageddon Falcon 5 Stealth. Bye.